Ada sahabat yang bertanya, simpanan emas ni ada dividen atau income bulanan ke macam simpanan di bank? Jawapan jujurnya, emas tak memberikan dividen dalam bentuk tunai. Namun, mengikut fakta kewangan, emas menjana kekayaan melalui 3 cara strategik yang ramai orang terlepas pandang. Yang pertama, melalui capital gain ataupun kenaikan nilai. Secara sejarahnya, nilai emas meningkat dalam jangka masa panjang. Jika kita lihat data 20 tahun ke belakang, rata kenaikan emas adalah sekitar 10 ke 15% tahun. Jadi, pendapatan anda datang dari perbezaan harga semasa anda beli dengan harga semasa anda jual semula nanti. Yang kedua, emas sebagai modal pusingan. Bagi pemilik bisnes, emas adalah aset yang sangat cair. Anda tak perlu jual emas tersebut, sebaliknya gunakan fasiliti seperti Ahranu untuk dapatkan tunai segera. Emas tetap milik anda, tapi dalam masa yang sama, ia membantu menjana keuntungan dalam perniagaan. Ketiga, insurans kekayaan. Emas melindungi nilai duit kita daripada inflasi. Duit kertas mungkin susut nilai, tapi 1 gram emas hari ini tetap mampu membeli barang yang sama nilainya 10 tahun akan datang. Kesimpulannya, emas bukan sekadar simpanan pasif, tapi alat kewangan yang bijak jika anda tahu strateginya. Bagi mereka yang ingin mengalihkan sebahagian simpanan ke bentuk emas, tuan-puan boleh klik link profil, daftar akaun secara percuma dan saya akan bimbing tuan-puan sebaiknya.